Malam ini kami bertiga nak cuba membuat konten paranormal dan dia membawa kami ke Udanggala Sepik Hantu. yang terletak di Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru. Tapi sebelum cari hantu, kena cari makan dulu. Alah, tak payah cari pun. Hantu-hantu ni semua muncul depan kami. Lumayan betul menjadi geng paranormal macam kami ni. Ini wajib order. Keropok lekor sini sedap. Siakap steam hantu menangis. Ini Upin kata very fresh. Rasanya mantap. Udang galah buttermilk sepit melekit ini Alex tak mampu kata apa-apa sebab mulutnya dah melekat. Alamak, sedap ke ni? Udang galah lemak petai sepit hantu ni kalau bagi geng paranormal pun mereka mengalah. Udang ni sangat fresh. Masak lomaknya begitu membuka selera. Just perfect. Ini jahat tapi sedap. Daging sempit membawang. Lepas ni, pandailah kami membawang nanti. Udang galah sambal petai. Ipin kata sedap tapi sangat pedas. Oh no. Bagi Ipin sangat pedas, tapi you tengok saya, pedas mati. Tak sangka air berhantu sini pun sedap. Ini ayam kampung kejutan, belum makan pun dah terkejut. Ayam ini betul-betul besar, mampu kongsi 2 orang. So far, apa yang kami order, semuanya kena tekak, sedap. Harganya pula kena pada kualiti makanan. Surau disediakan, parking pun senang, di sebelah atau di opposite pun ada. Bagi kami tempat ini highly recommended.